Datuk Roshamno tak halalkan skamer yang guna wajah dan suaranya, iaitu iklan ubat mata, minta semua tak tertipu. Assalamualaikum semua. Nak bagi tahu siapa-siapa yang nampak iklan ubat mata yang keluar, itu sebenarnya scam. Menggunakan wajah saya, suara saya buat guna AI. Kepada yang buat benda ni, korang macam mana nak cakap, korang agak-agak kan. Satu hari nanti korang kena. So kepada semua yang melihat tu, tolonglah, benda tu adalah scammer, penipuan. Jadi kalau kau berniaga dengan menggunakan cara macam ni, aku tak halalkan apa yang kau dapat.